tu semua selfie. Hari ni kami berada di Pantai Merdeka. Ikan hari ni memang ayak dia lah. Dapat duri, dapat ikan buntai dan dapat gelamar juga besar. Jadi silalah nikmati video saya. Akhirnya kami sudah sampai di Pantai Merdeka. Jadi saya nak gerak ke ujung kali. Masa yang pertama saya sebab video tak dapat begitu. Ni hari ni saya buat kawan-kawan saya lah. Jadi kami nak gerak dulu. Itu saya mai. First episode memang tinggi lah. Kali ni senang waktu surut. Sini batu banyak lepas. Depan sikit lah, dekat yang depan tu cerah sebelah cerah ada teduk ni. Teduh sikit. Jadi semua selamatkan lembu. Abang dah tau. Kawan saya dapat ada ikan first blood. Ikan duri. Jadi saya nak buang. Dia angkat kat mulut dia. Oh, telan tu. Nama dia Kang Rahim. Kang Rahim. Diam. Menang ke? Padu. Ikan pertama, ikan duri. Jadi kita tengok dapat apa lagi. Itu brother ni dia dapat udang baru besar lah ni. Bapak duri lah. Tu dia. Nanti bawa lagi mega lah. Mega duri ladang. Ayak duri, ayak dia. Tengok warna apa tahu. Minta maaf semua. Tadi saya tak cah GoPro. Jadi saya tak ada banyak kan video yang boleh rakam. Jadi saya dah full dah ni. Jadi kita boleh sambung lah rakam. Tadi dapat banyak lah kami. Ada seorang ni dapat bapak belukang. Seorang ni dapat mak duri. Kawan saya seorang ni dapat duri. Dapat gerut. Saya tak kumpul ni. Saya dapat duri lah tengok. Jadi mari kita sambung. Mayak dia dah. Duri. Bawa masak kari ya. Antara ayam duk laju kan. Minum dengan makan tu. Antara saya tunggu ni, saya tunjuk Ustaz ikan yang kami dapat masa kamera tak kuat ni. Ni antara ada ikan lah. Saya tunjuk kecil tu. Lama tengok. Kami dapat pak dia tu. Pak dia, bawa pak dia. Kira besar ya, nyonyot. Bang. Dapat gelamar lagi. Duduk tengok. Gelamar lagi. Macam dalam plastik ni semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali ni semua duri bayang betul. Ya. Duri apa? Gelamar. Aku tengok tak habis. Kira hang. Boleh ada. Kalau dia dapat. Baik makan. Kalau dia dapat air tak ikan apa? Senangin. Hoi. Aduh. Hoi, senangin tau. Gila belum nampak tau. Belum nampak tau ikan. Senangin Pantai Merdeka. Tak guna scam. Ni senangin dia ni apa? Senangin dia. Ini senangin ni, senangin ah. Kali scam. Macam berat tau tengok dia. Kalau mana-mana yang main sini kan dapat ikan asal berat kakao tu kan. Ini dah ikan dia. Ini dah ikan dah. Kalau dapat tarik asal berat macam jenahak tu. Ni dia ni nampak. Ini kalau saya tak masak, saya masak lah. Tapi saya tak tahu, saya buang lah. Tak dapat. Kan dapat dah ke? Dah. Baju.
Apa agak lah ikan pada ni? Apa agak lah? Buntal lele. Jadi ini dia sekali lagi buntai. Jadi saya dah duduk Ustaz. Saya fikir macam mana nak buat sushi Ustaz. Oh dia soal. Tadi saya dapat saya sedaan. Ni lagi sedaan ni. Oh. Ini kalau saya buat sushi ni lawas tau. Apa kacang belakang ni nak? Boleh kamu. Gaduh try? Tak aku buat. Oh, pasal. Come on bro. Tak sempoi yang gigi dah. Ada? Rambut. Dia fly. Alright. Itu tu dia dah hilang lah. Oh laju. Oi dia tu. Tu laju tu. Oi, laju lah. Gambar apa? Buntai, oh buntai. Oh tu. Nampak je. Buntai. 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 Ni glamour. Besar apa? Nah. Oh, glamour besar tu. Lama tak. Saya okey. Akhirnya ada muncul kat glamour. Lepas berapa kali buntai dah. Ni buntal. Ya, ingat buntai. Tak melawan. Berat lah. Kami semua relax dulu. Sementara tebu ayak beralih kan. Buat lah. Tunggu dia surut sikit. Nanti kami sambung lah. Yang leleng semua kat duduk lah belakang. Jadi sekali saya update link lah. Sekarang dah surut dah. Jadi kami nak sambung mengai. Walaupun tinggal umpan sikit je. Cakap pasal yang seorang ni dia tengah SP. Tapi rak banyak. Masa kita dapat ikan ke tak? Saya dah putih dah. Jadi inilah tiba masa untuk saya simpan. Tiba masih mengai. Ada laut 2-3 kong udang ni tak habis. Berkat. Besar. Baik ni. Buat ha. Ni kawan dia punya dapat. Lamos. Oh, man besar lah ya. Bos kau ni hijau. Selam dia. Angkut ambil gambar Luffy pegang ikan tau. Bunyi lagu apa? Nah, benar ni. Kita tengok. Cantik ke? Kalau kamera dia tak nampak cantik kan dengan mata dia. Untuk trip jabatan saya tak pasti bila nak pergi. Sebab tunggu kawan-kawan lah, confirm kami pergi ramai-ramai baru boleh. Jadi mungkin bulan depan ataupun bulan sekali lagi. Tengok keadaan lah. Ya, alhamdulillah trip untuk ke Pantai Deka dapat juga ikan banyak. Walaupun kebanyakan yang besar-besar ni ikan pufferfish, boleh buat sushi kan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sebab lihat video saya. Sila subscribe dan like ya.